Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan kita menambahkan ilmu dan meningkatkan amal kerana Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Lakukan penilaian terhadap diri dengan selalu bermuhasabah dan bermujahadah. Lakukan perteminda dan perancangan yang sesuai untuk menjadi muslim yang sejati. Semoga iman makin bertambah dan kehidupan sentiasa mendapat keredaan Allah. Sidang Jumaat sekalian, dalam menjalani kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan pelbagai cabaran. Antaranya perkara yang melibatkan pemakanan dan pekerjaan yang halal. Ajaran Islam memberi panduan kepada umatnya untuk menjalankan segala aktiviti kehidupan supaya sentiasa berada pada landasan yang tepat serta dibenarkan oleh hukum syarak. Landasan tersebut lebih dikenali sebagai halal dan haram dalam kehidupan, khususnya yang melibatkan pemakanan. Halal bermaksud melakukan sesuatu yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul serta mendapat pahala dan keberkatan bagi orang yang melakukannya. Haram pula sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya daripada melakukannya serta mendapat dosa dan kemurkaan Allah bagi mereka yang melakukannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Dia tidak menerima sesuatu daripada hamba-Nya melainkan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan kepada hamba-hamba-Nya seperti yang diperintah kepada rasul-rasulnya. Seterusnya, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bermaksud, wahai orang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik, iaitu yang halal, daripada apa yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya beribadah kepadanya. Sidang Jumaat yang berbahagia, makanan halal bukan hanya dilihat indah pada rupa dan enak pada rasa, bahkan lebih daripada itu. Manakala yang baik pula adalah sesuatu yang berdatangkan faedah kepada keperluan tubuh badan, akal dan emosi. Sebaliknya, apa jua bahan makanan yang boleh merosakkan pertumbuhan fizikal, kesihatan mental atau akal serta menjejaskan emosi adalah sesuatu yang diharamkan. Marilah sama-sama kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutawaddiyatu wan natiha wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisq. Bermaksud, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih, daging babi termasuk semua anggota tubuhnya. Binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kerana jatuh dari tempat tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya.
yang disembelih atas nama bahala diharamkan juga. Kamu bertundung nasib dengan undi batang-batang anak panah, yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam hendaklah berwaspada terhadap permis-permis yang menjual makanan yang mempamerkan ayat-ayat Al-Quran atau kalimah dan lambang suci Islam, kerana ianya bukan jaminan bahawa makanan yang dijual adalah halal dimakan dan diminum. Usaha untuk memastikan pengguna tidak tertipu dengan pelbagai taktik kotor oleh pengeluar makanan dan minuman serta penjual yang mahu meraup keuntungan dapat dilindungi dengan penggunaan logo halal. Di negeri ini, Majlis Agama Islam Selangor telah mengambil langkah perlu seperti tidak membenarkan penggunaan logo halal yang dikeluarkan oleh pihak swasta, di mana hanya logo halal yang dikeluarkan oleh pihak JAIS dan JAKIM sahaja diiktiraf. Penguatkuasaan akta jalan dan logo halal di permis-permis makanan, kedai makan, hotel, pengeluar makanan dan minuman. Pusat-pusat sembelihan adalah bertujuan untuk memelihara hak pengguna mendapatkan bekalan makanan yang halal lagi baik dan terjamin. Namun, usaha tersebut kurang halal atau haramnya sesuatu yang hendak dimakan dan diminum. Umat Islam perlu sedar, mengambil bahan-bahan yang haram untuk dimakan atau diminum menyebabkan ibadat tidak khusyuk, rezeki tidak berkat. Anak-anak yang diberi makanan yang haram atau subhat akan mudah terdedah kepada kerosakan akhlak. Doa tidak dimakbulkan Allah, berpenyakit di hati yang merosakkan iman, bahkan di hari akhirat akan dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia sekalian, makanlah daripada apa yang ada di bumi yang telah halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang dan nyata bagi kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.